Adakah Tsunami LSP 500A sesuai untuk anda? Mari kita lihat. Yang pertama, ia sesuai sedut air dari basement, air kolam air, air telaga dan air hujan. Jadi apa yang dia tak boleh, dia tak boleh sedut air bahan kimia, air masin, air minuman dan air panas yang lebih daripada 35 darjah Celsius. Jangan risau, pam ini mampu beroperasi berterusan dan ia mempunyai thermal protection untuk elakkan overheating. Dan anda sudah tahu semua ciri-ciri pam ini. Saya akan buat satu demo untuk buktikan. Jumpa di next video.